bersama dengan cousins, dengan Ira. Benar, macam bising guys kat luar. Ya, ni ada tandas. Ni sebenarnya pintu masuk dia. Kita review kat luar dulu dah. Lag lah. Lag guys. Okey, dah jadi. Okey, pertama-tama kita akan house tour kat depan. Ni look depan dia, tengok look dia macam ni. Cantik guys. Cantik sekali. Ada gunung Kota Kinabalu. Ni guys, besar banget dia. Lepas tu ada lebah lah, ada apalah banyak. Saya pelihara lebah BTW. Ni, ada saya kan pelihara lebah. Jadi ada lebah banyak. Bising tau kan, bising sangat kat luar tu. Adik saya kenapa tau? Bumi. Nama tipuan adik saya Bumi guys. Jadi korang tak boleh tahu nama. Sebab puasa saya tak ada suara. Jacuzzi tu guys. Nanti tak. Kita dekat situ ada rumah juga kat bawah tu. Tu situ. Ni. Ada buaian juga situ. Kejap ya, kita nak kat bawah dulu. Kalau korang pakai rumah macam halaman-halaman macam tu, bolehlah korang sama dengan saya. Sebab saya pakai free. Kat bawah ni ada bilik. So kalau tetamu nak masuk sini je lah ya. Kalau macam awak tak kenal, kalau dia tidur kat sini je. Bilik tu paling saya suka pakai. Lepas tu kita ada buaian juga kat belakang tu guys. Sekejap. Lepas tu dia nak bawa ini. What is this? Itulah. Ya Allah. Kuyang mama di sini. Ni ada air. Di mana basikal aku tadi? Saya kena tekan mula. Okey, kita bergerak masuk ke rumah. Sebab nampak sangat tak jalan. Kita masuk je. Lepas tu, ni ada ruang tamu, ada dapur. Tu naik mula. Seru banget. Sebab naik tangga. Ni bilik saya. Tapi lah pintu ni pun. Ini tandas. Lepas tu ni untuk player-player yang ikut saya main. Yang lama di sini. Bosan suka di sini. Sakitlah kepala aku. Lepas tu kat sini ada bilik lagi. Saya nak bilik kat sini nanti kalau saya main. Lepas tu ni adalah balkona. Balkona. Lawaknya. Oh ya, jom kita sahur. Dah pukul berapa? Pukul 8 kita sahur guys. Yang lama di sini. Menjagamu tak patah hati. Kaki sedia aku sebelum hujan. Apa yang kau butuh ku berikan dimanapun ada. Ada aku lah. Ya. Komunikasi. Peta. Okey guys, bagi saya. Kali ni kita nak isi rumah guys dengan membeli alatan rumah. Kita pergi ke supermarket. Kita naik apa? Naik motor. Oh, itu je. Puasa atau tidak puasa tetap versi. Ni ada yang dari orang Malaysia buat ni. Pergi naik Gunung Kenting pukul 3 pagi. Adalah awak tahu lagu Sah. Lagu Sah yang sekarang kan lagunya tak ingat. Yang tu. Dia buat lagu baru. Lepas tu ada dia buat go tu lah. Buat Velocity. Ini ada Head and Shoulder. Ada Head and Shoulder. Kita beli air tau. Kita tak hidup tanpa air itu sangat menyedihkan. Lepas tu ni ada tisu. Kita beli tisu tau untuk peratatan di rumah. Ni untuk basuh pinggan basuh baju. Saya pun nak jawab. Lepas tu kita beli snack. Lepas tu kita beli acor. Saya tahu ni saya pernah beli juga yang keju dia. Lepas tu kita beli sayur. Beli apple ayam. Itu je kot saya beli. Langsung saya bayar. Biasanya. Join saya je lah. Doktor tak nak bawa lagi kat sini sebab saya baru nak buat. Download. Okey, selesai. Mari kita langsung naik motor. Ingatkan rumah kita. Itu rumah saya dekat je.
I want you cry for me. I want you. No. Wow. No, ni the star. Weh, mentah. Saya dah simpan, jadi mari kita cuci baju tahu. Baju saya banyak yang tak cuci. Baik ada saya anak rajin. Tak cuci baju. Nak lapar tak? Lapar lah. Ni tu dah ikut weh. Okey bagi nak. Ha? Tak apa nanti saya edit. Bapa? NGL. This is a good girl. IOL. Baju dia sudah bersih. Engkau asik. Tahu tak apa? Kau bersih. Dah siap? Lepas tu saya akan tidur untuk sahur nanti besok. Esok menjadi mak saya? Ya. Tak ada main. Masa tulis lagi tubik. Lepas tu tubik video ni saya gini. Tubik banyak lagi. Hala, agak tak satu tubik tak sih tengah. So guys, kita nak tidur pula. Kita pihir je tau. Kita pihir je. Kita pakai baju Azul je lah. Bagus dilihat juga kan. 20 minutes 20 hours later. Okay, mari kita sahur. Kita buat makanan apa je? Kita tak tahu. Awak juga ibu. Kita masak nugget. Masak spaghetti. Saya dengar awak yang gemuk Dia yang boy shamingnya. Ares. Hari gemoy. Okey, kita makan. Suruh Ira pilih dulu makan apa dulu. Kita makan nugget dulu. Kita makan nugget. Nanti kita makan saya spaghetti. Hari gemoy lah. Kok harus nasi gemuk? Okey, kita makan nasi. Lepas tu kita cari air. Okey, waktunya minum. Mek tak ingat beli bau Lepas tu kita tutup lampu. Sebab ni awal sangat, jadi kita tidur dulu sebentar. Enak banget. Boleh sedap. Bila rindu. Kita nak pergi bazar. Mama kata nak pergi petang. Okay guys. Nak sambung ke tak? Tamat je lah. Bye-bye. Thanks for watching guys. Semoga kita boleh menjalankan ibadah puasa dengan bagus. Bye-bye.